Kita akan tengok alang-alang lah kita masuk soalan elektron Okay, elektron. Untuk esei soalan esei. Ini contoh soalan esei lah. Okay, dia bagi gambar rajah ni. So, kita ada gambar rajah. Bekalan kuasa voltan rendah kan. Kemudian kita ada bayang-bayang ni. Palang multis ada bayang-bayang shadow, cathode. Benda ni dah biasa kita tengok kan. So, kita tengok rajah 9 menunjukkan sinar katod dihasilkan apabila sebuah tiub palang multis disambungkan ke bekalan kuasa voltan lampau tinggi. Okay. Diagram 9 shows a cathode ray is produced when a multi-cross tube is connected to a high voltage power supply, EHT. So, the question is, apakah sinar katod? What is cathode ray? Okay, so nak jawab? Dah jawab tadi kan? So, kita jawablah jawapan kita. Oops. Okay, jawapan kita adalah apa? Elektron berhalaju tinggi ataupun high speed elektron. Okay, right. Next, terangkan bagaimana skrin berpindah flow dalam rajah 9.1 boleh menyala dengan warna hijau dan bayang-bayang boleh terbentuk pada skrin tersebut. Explain how the fluorescent screen in diagram 9.1 can light up green and shadows can form on the screen. Ni ada dua jawapan sebenarnya ni. Light up green. Satu lagi shadows kan. Maknanya kita nak cakap macam mana dia boleh menyala dengan warna hijau. So, kita jawab yang pertama dulu. Hijau sebab apa? Kenapa hijau tadi? Dia hijau ni sebab apa? Elektron daripada filament menghentam skrin kan, Pendarpro screen kan. So, bila menghentam Pendarpro screen, maka akan menghasilkan tenaga kinetik bertukar kepada tenaga cahaya. Itu yang pertama lah. Okay, jom kita tengok jawapan dia. Bekalan buasa rendah. Minta maaf. Ini soalan esei. Kena detail kan. Dia nak kita bagaimana skrin so you kena terangkan. Kena terangkan dengan detail macam mana sinar katod tu dihasilkan dulu. So, bekalan kuasa voltan rendah memanaskan filament dalam katod. Jadi, pancaran termium berlaku lah. So, low voltage power supply hits the filament in the cathode. So, thermonic emission occurs. Yang pertama kan. Lepas tu kita cakap apa? Elektron dipancarkan dari permukaan cathode memecut ke anode. So, jadi cathode pecut ke anode ataupun elektron dipecutkan ke anode. Oleh VLT pun bolehlah nak cakap kan. Sinar cathode bergerak dalam garis lurus. Bayang-bayang terbentuk di skrin apabila sinar katod dihalang oleh palang multis kan. Jadi cathode ray move in straight line. Shadow is formed on the screen when the cathode ray is blocked. So dia block ni dia block sebab menunjukkan cathode rays dekat sini kan. Sinar katod bergerak garis lurus lah. Cathode ray move in the straight line. Okay, point yang keempat. Kenapa ada cahaya ni? Baru kita sebut. Cahaya hijau terbentuk apabila sinar katod mengena skrin atau menghentam skrin. Kerana tenaga kinetik elektron bertukar ke tenaga cahaya. So, green light is formed when the cathode ray hit the fluorescent screen. So, kinetic energy of electron convert to light energy. So, maknanya kata kan, you all kena ceritakan daripada mula. Sebab ini soalan esei. Cerita macam mana sinar katod tu dihasilkan. Dan barulah kita terangkan akhir sekali lah macam mana cahaya hijau ni kelihatan. Jawab banyak-banyak tak apa. Banyak point pun tak apa. Ikut suka hati lah dia nak bagi berapa banyak markah. Bukan? Yang penting kita ikut flow je. Dia punya point word by word lah. Point by point kan. Dia punya konsep dia. Okay. So selesai ni untuk soalan 4 marks 4 markah. Okay. Kita tengok seterusnya. Ini soalan 10 markah tapi kita jawab. Anda ditugaskan untuk mengkaji reka bentuk dan ciri-ciri tiub bagi menghasilkan sinar katod dalam rajah 9.2. Terangkan kesesuaian setiap ciri tiub itu dan tentukan tiub sinar katod yang paling sesuai untuk menghasilkan sinar katod yang paling laju. So, keyword kita apa? Paling laju. Okay, cikgu tukar sikit. Okay, kita nak dia paling laju. So, beri sebab untuk pilihan anda. Okay. So, you are assigned to study the design and characteristic of the tube for the production of cathode rays in diagram 9.2. Explain the suitability of each characteristic of the tube and determine which cathode ray tube is most suitable to produce the fastest cathode ray.
So, give reason for your choice. Oh, okay. Jom kita tengok apa yang gambar dia bagi. Dia bagi gambar ni. Menarik ni gambar. Jom kita tengok satu-satu. Okay. Apa yang kita ada. Okay, kita ambil yang pertama, P okay. Cathode tube, filament bergelung. Ada beza tak? Oh, okay, kita tengok kat sini dia ada filament gelung. Okay, pertama, filament bergelung. Okay. Filament ni lurus. Ni lurus. Ni lurus. Okay. Ni yang kedua lah. Ni lurus. Okay. Yang ketiga pun samalah. Dia ada yang pertama. Okay. Ni yang kedua lurus. So, kita tahu dia mesti gelung lah kan. Kalau lurus tak banyak yang elektron boleh keluar lah. So, kita dah confirm. Kita dah tolak R kan. So, kita dah tolak S. Confirm. So, tinggal P dengan Q. Okay, kita tengok seterusnya yang apa lagi. Vacuum. Okay, vacuum. Dua-dua ada vacuum lah. Dua-dua vacuum, tak masalah. Yang ni 3,000. Yang ni 5,000. Confirm lah. Kita nak dia bergerak lebih laju. So, kita kena pilih lah. So, kita pilih lah VLT tinggi. So, confirm kita pilih apa? Kita pilih Q lah. So, kita tengok seterusnya. Bekalan kuasa nampak tak? Ini 6 volt. Ini 2. Confirm kita pilih yang 6 volt lah. Kan? So, dah ada apa? 1, 2, apa lagi? Anode, sida katot, katot. Apa lagi Sekejap. Power supply. Okay. Oh, iyalah betul lah tu. Kejap. Satu. Oh, okay. Ni vacuum. Okay, satu ni gas argon. Okay, tak apalah. Memang confirm lah vacuum kan. So, kita nak yang, okay, apa pilihan kita? Yang pertama, filament bergelung, tube vacuum, VLT yang lebih tinggi lah. Jangan buat 5,000 VLT tinggi. Satu lagi, power supply pun tinggi. Gitu. Ataupun 6 volt kan. Ni ada beza 6 dengan 2 kan. So, kita pilih tinggi lah. Okay. Alright, saya tengok yang pertama. So, filament bergelung ni kita nak ialah apa? Supaya rintangan tinggi, banyak haba dihasilkan. Nampak ini dia agak dia berkait dengan elektrik So, bila bergelung, coil rintangan tinggi, banyak haba dihasilkan, high resistance, more heat is produced. Kemudian, voltan bekalan kuasa tinggi, high voltage of power supply. So, tenaga elektrik tinggi, banyak haba dihasilkan, high electric energy, more heat is produced. Voltan bekalan kuasa tinggi. Ini yang kita nak tadi. Dia ada pilihan antara 2 volt dengan 6 volt kan. Tapi dalam kes ni kita pilih yang 6 lah. Tapi kita cakap voltan dia kena tinggi. So, kita cakap jangan cakap sangat elektron tu boleh dibebaskan sebab pancaran termial kan. Kita kena cakap banyak tu, lebih banyak. Sebab kita nak lebih banyak, lebih laju kan. So, kita nak lebih banyak tenaga elektrik, banyak haba dihasilkan, lebih banyak elektron dapat dihasilkan. Itu dia punya keyword lah. Okay, yang ketiga, medium vacuum kan. Tadi vacuum, kerana vacuum tadi mengelakkan pelanggaran lah. Geseran sinar katot dengan molekul udara. Avoid collision between cathode rays and air molecules. Dan VLT, voltan tinggi nampak tinggi. Memang kau nak pakai VLT, tapi kita nak voltan tinggi. Kerana apa? Kekuatan magnetik bertambah. So, pecutan sinar katot ke anode bertambah. So, the electric field is stronger. Cathode rays accelerate more to anode. So, pilihan kita ada Q. Dan kita ulang balik lah. Yang belah kiri tu 1, 3, 5, 7. InsyaAllah. Kita ada satu lagi soalan yang terkini. Iaitu 2024 tak silap. So, ni kita letak sini. Kalau kita letak kita 5. Okey, kita ada elektronik. Kita ada satu soalan esei soalan esei jom kita tengoklah. Okey, soalan alang kita dah masuk kan. So, ni ialah SPM 2024. Okey. Kita ada sebuah tiub sinar katot. Okey, kita ada Okey. Sebuah tiub sinar katot, elektron dibebaskan dari katot melalui proses pancaran termial, kemudian dipecut ke arah anode. So, macam soalan tadi cuba gambar aja ada lain sikit lah. Okey. Ini gambar. Gambar dia memang cantik lah. Dia padat lah nampak. So, nyatakan satu fungsi milliammeter. Dia ada milliammeter. Kita belajar sebelum ni tak ada pun ada milliammeter kan. Memang tak ada. Tak pernah ada pun. Kan.
Jadi apa peranan milliammeter? So ammeter ni ialah mengukur arus lah kan. Mengukur arus lah. Okay, measure current measure current. Okay. So next question, ni pun pengiraan. Diberi bekalan kuasa VLT darjah 9 adalah 6,000 6,000 volt. Okay. Jisim dia bagi cas satu elektron dibagi. So given the EHT power supply 6,000 volt, right? Right, soalan pertama ialah apa? Kinetic energy. So, kalau kinetic energy, kita terus pakai formula apa? EV lah kan. So kita tahu formula kita ialah EV. Okay. So kita ada EV equals to half mv square kan. So ini kita nak carilah. So E darab V. So kita tengoklah. K equals to EV 1.6 darab 10 negatif 19 darab 6,000 kan. So jawapan dia kita 9.6 darab 10 negatif 16 joule. Dan kita gunakan ni untuk masukkan dalam kinetic energy formula. Nak cari V kan. So kita ada okay, setengah EV setengah mv square. V sama dengan 2 EV. Dia better kita buat macam ni lah. 2 EV bagi M. Baru kita masukkan nombor 2 darab 9.6 darab 10 negatif 16. Dalam soalan dia bagi kan. Bahagi pun mass jisim ni 911 darab 10 negatif 31. Dan kita dapatkanlah jawapan dia. Berapa jawapan dia? Okay, jawapan dia kita dapat lah itu Cikgu tak dapat tengok lah sebab terlindung lah dengan tu. Itulah cara nak mengira lah. Pakai formula yang sama kan. Dan kita pun dah banyak praktis kan soalan ni kan. Okay, kita tengok soalan selanjutnya C. Rajah 90 menunjukkan bayang-bayang palang multis yang terbentuk pada skrin perpendek flow apabila satu magnet diletakkan mendekati tiup palang multis. Show the shadow of a multicross form on a fluorescent screen when a magnet is placed close to a multicross tube. Kan? So, terangkan bagaimana explain how pancaran termion berlaku pada cathode. Terminal emission occurs at the cathode. Oh, ini dia tanya one. Ini dia lebih direct kan soalan ni. Pancaran termion berlaku lah. So, point kita yang pertama, kita cakap apa tadi? Cathode dipanaskan. Tenaga kinetik elektron tinggi. Okay. Itu jawapan kita lah. Cathode dipanaskan. Pancaran termion berlaku pada cathode. Tenaga kinetik elektron tinggi. Elektron has high kinetic energy. Okay. Alright. Apa terangkan binary base. Okay, pancaran cathode dipanaskan. Oh, okay, ni nak tunjukkan apa? Tenaga kinetik elektron tinggi. Menyebabkan dia tambah lagi lah terputus daripada ikatan antara atom-atom kan. Itu pun nak menunjukkan. Sebab tu dia jawapan dia senang ya. Tenaga kinetik elektron tinggi dan elektron dapat dibebaskan daripada permukaan logam. Itu idea dia lah jawapan dia. Okay. Okay, soalan kedua. Bayang-bayang pada palang mati berskrin beberapa boleh terpesong. Bayang-bayang. So kita ada magnet kan. So point kita ada dua markah itu. So nak cakap bayang-bayang. Okay. Mungkin kita boleh cakap pertama ialah tadi bayang-bayang tadi. Bayang-bayang tadi adalah sebab apa? Sinar katod dihalangkan oleh palang multis kan, terbentuk bayang. Jadi terpesong sebab apa? Terdapat medan magnet. Maknanya kita ada medan magnet menghasilkan gerakan elektron, hasilkan daya lah. Interaksi antara magnet dengan gerakan elektron hasilkan daya lah. So maknanya terdapat medan magnet di dalam dalam tube menyebabkan elektron hasilkan daya. Interaksi tadi lah. Interaksi antara medan magnet lah dengan gerakan elektron. Dan menggunakan apa? Petua tangan kiri Fleming. Termasuk je lah apa-apa saja yang kita tahu berkaitan dengan apa? Pesongan bayang-bayang dia lah. So, kita gunakan petua tangan kiri Fleming. Okay, itu yang pertama lah. Okay, kita ada lagi jawapan. Sinar katod elektron terpesong. Okay. Sinar katod elektron terpesong. Okay, dia boleh kita gunakan jugalah jawapan dia. Okey, soalan D, tiup sinar katod digunakan dalam mesin pemantau degupan jantung. Okey, jawapan 4 menunjukkan spesifikasi 4 tiup sinar katod PQRS. Okey. Okey, yang mana yang paling sesuai digunakan dalam mesin pemantau degupan jantung untuk menghasilkan paparan isyarat yang jelas dan tepat. Terangkan kesesuaian untuk setiap spesifikasi. So, kita tengok ada 4 rajah kan. Kita tengok sini. Okey. Ini 4 rajah ni yang mana yang sesuai lah. Macam soalan tadi juga kan sebenarnya kan. Tapi situasi berbeza lah.
Okey, pertama vacuum lah. Kita cari yang vacuum. Kita nampak sini. Okey, kita ada vacuum. So, kita ambil vacuum lah kan. Vacuum ada. Sini pun ada vacuum. So, confirm lah ini out lah. So, R out. Okey, R kita dah keluarkan. Itu juga S kita keluarkan lah. So, tinggal tengok dua ni. Okey, kita tengok bekalan kuasa. Okey, dekat sini dia bagi 1.5. Tadi, macam tadi juga ni dia bagi 6. Of course, kita pilih yang 6 lah kan. Okey. So, confirm lah kita dah tolak P. So, tinggal apa? Q. Jadi, vacuum. Apa lagi? Nampak ni 5,000 EHT. Yang ni 4 kan? 4. So, cukup dah. Satu ni, yang ni tak ada plat pemesongan. Yang ni ada plat pemesongan. So, kita ada 4 tu lah. Ada 4 ciri kan. So, kita tengok apa dia punya sebab. Okey, bekalan kuasa X tinggi X tu kena tinggi. Tadi kita dah bincang, bebaskan banyak elektron, banyak haba, kadar panjang atom tinggi, release more electrons more heat, rate of thermionic emission high. Okey. Dan bekalan kuasa Y, ini dia lebih spesifik dia dah label EHT adalah Y. Yang bateri tadi, yang bekalan kuasa rendah X so bekalan kuasa Y tinggi. Jangan bagi nombor bagi dalam bentuk tinggi ke rendah. Supaya had laju tinggi, pecutan tinggi, tenaga tinggi dan paling best ialah medan elektrik kuat lah. Medan elektrik tinggi, high velocity, high acceleration, high energy, strong electric field. Okay. Yang ketiga, ada plug pemesongan, has deflection plate, tujuannya untuk memesongkan lah, mesongkan elektron atau bersinar katot, deflects elektron or cathode ray. Dan yang terakhir ni vacuum kan, vacuum mengelakkan tiada halangan, tiada kehilangan tenaga, had laju maksimum, elektron tidak langgar dengan molekul udara, no obstacle, no energy loss, maximum velocity, electron does not collide with air molecule. Tadi itulah. So, pilihan kita adalah apa tadi Q Q. Jawapan kita. Okey. Right. Okay. So, itulah contoh-contoh soalan berkaitan dengan apa ni tajuk elektron. So, harap pelajar dapat baca, buat fahamkan soalan ni lah dengan lebih baik lagi lah, insyaAllah. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita nak faham konsep, kita buat soalan. Kita buat soalan. Kadang-kadang soalan ni kita tak buat pun tak apa tau. Kadang-kadang kita nak praktis, kita baca je soalan. Cari macam tengok video ni ataupun kalau jawapan cikgu bagi kalau siapa yang beli buku yang modul tu, yang hitam tu, yang ada angkasawan tu, dia ada cikgu bagi QR jawapan kan. So boleh baca je ikut situ. Tapi sekarang yang terkini cikgu ada apps dalam apps tu ada jawapan terus boleh baca, insya-Allah. Okey, so kita berhenti di sini dulu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.